Tuan-tuan, kalau dekat Malaysia ni, KKM keluarkan satu numbers, Kementerian Kesihatan Malaysia dikeluarkan satu angka, 1 daripada 3 rakyat Malaysia ada simptom gangguan kesihatan mental. 1 daripada 3. Maknanya macam ni tuan-tuan. Contohnya, cakap ni kan, 3 orang ni kan. 1, 2, 3. Okey, macam kita sekarang tengah duduk sekarang ni, 1, 2, 3 tuan-tuan, memang kajian KKM bagi tahu 1 daripada 3 memang ada simptom gangguan kesihatan mental. Dan numbers ini tak pernah menurun semenjak COVID. COVID dia spike tuan-tuan. Dia memang terus naik numbers dia, COVID. Dan tak pernah turun pun. Tak adalah turun sebab dah tak COVID turunlah. Tak, tetap juga naik dan tak turun-turun. Dan paling terbaru, ia juga menghinggap dan menjangkiti anak-anak kita kat sekolah rendah dan sekolah menengah. Inilah kita nak relate dengan kehidupan ni tuan-tuan. Ini bukan cerita pasal tempat kerja kita je. Tetapi juga dia bagi kesan pada anak-anak kita.